kadang-kadang takut semakin hari semakin banyak orang-orang dijangkiti dengan kanser. Sebenarnya kanser ni dia nak merebak, dia nak ada bukan disebabkan dengan cara pemakanan sahaja, bukan sebab dengan keturunan, tetapi ada cara hidup, habit kita yang boleh membuatkan sel kanser merebak dengan cepat sekali. Apa nak tahu tak? Apa 5 habit yang boleh menyebabkan kanser selain daripada pemakanan, keturunan? Yang nombor 5 tu banyak orang buat, termasuklah saya. Hampa kena dengar 2 kali, repost dan share. Semoga amalan ini dapat menghindarkan kita daripada penyakit kanser. Yang pertama, kita selalu panaskan lauk dalam plastik kontainer. Plastik kontainer tu apabila kita panaskan, dia akan release chemical yang akan mengganggu pertumbuhan sel dan akan trigger benda-benda yang negatif dalam badan kita. Nombor 2 ni saya pun duk buat. Kita semua pasti pernah buat. Makan makanan yang dibakar. Contoh ikan bakar, sotong bakar, kerang bakar. Lagi apa bakar? Daging bakar. Okey, apabila kita bakar, ada permukaan hitam tu yang crispy tu, itu adalah karsinogen. Karsinogen ni dia akan bunuh DNA secara directly. So, boleh makan tapi kurangkan hadkan dia. Okey, nombor 3. Pernah tak hampa letak mineral water dalam kereta, lepas tu kereta tutup, duduk tengah-tengah panas, hampa masuk kereta, hampa minum. Itu juga adalah ciri-ciri tabiat buruk yang kita kena elakkan, kerana dia sama juga macam kita masukkan dalam oven. Ayak tu bila dia kena panas, cahaya matahari, jadi dia akan release chemical. Chemical tu dia akan menyebabkan badan kita, sel-sel dalam badan kita akan menjadi musnah secara slowly. So, jadi kalau ada ayak mineral dalam kereta, hampa tinggal semalaman, masuk kereta terus buang. Nombor 4 ni ramai orang tak setuju dengan saya. Makan gula hari-hari non-stop. Pagi teh tarik, tengah hari kopi tarik, malam teh tarik lagi. Hampa tahu tak? Gula ni adalah makanan yang paling disukai oleh sel kanser. Jadi, jom sama-sama kita cut gula. Kita cuma makan daripada hasil-hasil semula jadi. Contoh macam nasi. Dalam nasi ada gula. Dalam sayur-sayuran, dalam buah-buahan. Dalam buah-buahan dan sayur-sayuran pun kita makan berpada-pada, insya-Allah. Semoga apa yang Allah bagi menjadi asbab kebaikan untuk kita. Nombor 5. Paling orang ramai buat. Apa tunggu sekejap. Okey, apa dia? Okey, yang kelima, kita selalu tidur dengan letakkan handphone di penjuru kepala. Sangat berbahaya. Gelombang itu dapat activate sel kanser menjadi lebih aktif. So, lepas ni sebelum nak tidur 30 minit tu, hampa dah switch off. Hampa dah switch off handphone, hampa tutup data-data hampa letak jauh. Okey, hampa letak jauh daripada tempat hampa tidur. Okey? So, kalau rasa-rasa bermanfaat, repost. Semoga kita dijauhi daripada penyakit kanser. Kepada yang sedang berlawan dengan sel kanser, saya doakan Allah mempermudahkan urusan hampa semua dan dapat menyembuhkan hampa daripada kanser. InsyaAllah. Assalamualaikum.